Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bab sembahyang gerhana. Bab sembahyang gerhana, mana ini suatu bab, suatu tajuk yang kita nak bincang pada malam mulia ini, ialah tentang sembahyang sunat gerhana. Kedua-dua sembahyang gerhana ini, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut bagi orang yang bermukim dan orang yang musafir atau orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, berjamaah dan seorang diri. Jadi sembahyang sunat gerhana matahari baik atau gerhana bulan, sunat muakkad. Nah, lebih-lebih lagi kalau ditunai secara berjamaah. Nah, mana disuruh kita berjamaah, dan kalau boleh dalam masjid, ya masjid sempit pun tak apa, afdal dalam masjid sembahyang gerhana. Walaupun kita kata ada orang ramai, masjid sempit pun afdal dalam masjid. Nah, sembahyang gerhana dan tak muat duduk luas baru dah. Jadi sunat muakkad, mana sangat-sangat dituntut. Tapi kalau berlaku gerhana ni dengan sembahyang raya, bisa kita kata betulan hari raya tu nya berlaku gerhana matahari. Dan gerhana matahari jam 8 pagi. Sembahyang solat raya haji ke raya puasa ke pukul 8 juga. Maka kedua-dua sunat kita buat. Nah, maya raya ke sunat, maya gerhana ke sunat. Maka mana afdal tu? Mana dulu? Maka afdal sembahyang raya. Afdal sembahyang raya dulu. Sudah sembahyang raya, maka kita pakat sembahyang gerhana pula. Kalau berlaku tembung gitulah. Maka demikian kalau tembung hari Jumaat. Masalah Jumaat jam 1.30 minit. Betul lah gerhana pun 1.30 juga. Maka salat Jumaat dulu, sudah salat Jumaat barulah salat gerhana. Masuk waktunya sembahyang gerhana, ialah tatkala nyata gerhananya matahari dan bulan. Jadi masuk waktu ni tatkala nyata. Mana nyata kata betul-betul matahari sakit, betul-betul bulan sakit. Sakit matahari ni dia mendung lah, apa gelap, tak apa ciloh. Sedangkan sepatutnya ciloh, tak ciloh. Bulan pun macam sepatutnya ciloh, tiba-tiba gelap bulan. Maka itulah tanda gerhana. Dan habis waktu sembahyang gerhana matahari dengan hilang gerhananya, dia biasa tak lama gerhana sejam lah.
kurang itulah 1 jam, paling lama pun 2 jam. Maka bila habis kerana tiba-tiba ciro, oh kalau dah semaya ciro habis dah. Tak boleh semaya pasal ciro, habis dah kerana. Dan dengan jatuh matahari dengan gerhananya, walaupun gerhana matahari itu masih gerhana, tapi dah jatuh, dah masuk maghrib, habis. Katalah gerhana pukul 6 petang. Lah, pukul 6 gerhana matahari. Jadi kita dah sibuk ambil wudhu ke pun. Dah bila pergi pun ramai-ramai nak solat gerhana, orang asal maghrib, habis. Tak boleh semaya. Pasal masuk matahari ke dalam bumi, habis. Habis dalam matahari sekali. Dan habis waktu semaya gerhana bulan, dengan hilang gerhananya, cua pulang. Jadi bila pulang tu cua habis. Kalau belum semaya lagi tadi, pasal habis waktu. Dan naik matahari, tanpa naik fajar, naik matahari. Naik matahari apa? Naik terbit matahari. Dah, waktu duha tu lah. Terbit matahari. Dia tak kira naik fajar tu tak habis lagi. Mana tidak habis kerana bulan sebab naik fajar. Naik fajar tu dah terbit fajar subuh. Masih gelap lagi. Boleh lagi. Dah masuk waktu subuh tu, gerhana lagi. Boleh lagi. Bila terbit matahari, kalau letak hijrah terbit matahari, pukul. Kalau kata 7:30 minit, terbit matahari, habis. Walaupun kerana lagi, kenapa bulan gelap lagi, pasal matahari dah terbit. Habislah masa bulan. Dan bukan dengan jatuhnya bulan pada malam dengan gerhana. Bulan itu jatuh. Tapi bulan itu jatuh dalam keadaan masih gerhana. Subuh masuk dah, tapi matahari tak terbit lagi. Cuma masuk subuh tu, dia panggil terbit fajar. Fajar ni cahaya. Matahari tak keluar lagi cahaya matahari tu. Masuk waktu subuh. Ini kerana tak habis lagi. Lapas niatnya. Lapan niatnya solat gerhana. Maka lapan niatnya pada semaya gerhana matahari ialah usolli sunnata kusufi syamsi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi dia semasa Allahu Akbar saja semaya sunat kerana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yakut lain. Itu untuk khusus untuk matahari. Dan apanya pada semaya sunat gerhana bulan pula ialah usolli sunnata kusufil qamari raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saja kusmaya sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah. Dalam ismaksudnya usolli sunnata khusufil qamar. Nah, kalau kata khusufi dengan kha itu lagi afdal. Kalau kata khusufi dengan kaf umum. Gerhana matahari pun boleh, gerhana bulan pun boleh. Tapi afdalnya dari sudut lughahnya khusufi. Dengan huruf kha, bukan huruf kaf. Itu lebih afdal dari sudut lughah. Cara melakukannya semaya gerhana. Kajiannya macam mana? Kalau kita besok, erti nak buat. Dia lain daripada yang lain semaya gerhana. Semaya dia lain daripada yang lain. Mana cara dia? Cara yang pertama, yang ada 3 cara. Pilihlah nak mana-mana. Kita suruh nak mana tak boleh tak. Cara yang pertama sekurang-kurangnya solat gerhana.
Yang paling mudah sekali, paling ringan. Disemayankan 2 rakaat seperti sunat zuhur saja. Maknanya takbir niat aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah. Sudah takbir baca Fatihah. Sudah Fatihah rokok. Sudah rokok tidak. Sudah tidak sujud 2 kali. Semua sembahyang sunat biasa. Itu paling sering rakaat. Dan cara yang kedua, ayat kedua ni, ayat sikit. Yang lebih sempurna, mana dengan cara yang pertama yang kedua ni, lebih baik ayat kedua. Mana yang kedua? Disembahyangkan 2 rakaat dengan 2 kali rokok dan 1 qiyam pada tiap-tiap rakaat, tanpa dipanjangkan bacaan pada kedua-duanya hanya 2 rakaat. Nah, maksudnya apa? Cara kedua ni beza dengan tadinya. Rakaat yang pertama sudah baca Fatihah, baca surah. Surah tu surah pendek-pendek lah, ayat tasik dah. Kemudian rokok. Bila rokok iktidak, dalam iktidak tu baca pula Fatihah. Baca Fatihah, kemudian baca surah pendek-pendek. Sudah baca surah, baru rokok, kemudian iktidak, barulah turun sujud. Dia bagi 1 qiyam, 2 kali rokok, 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surah. Dalam 1 qiyam. Qiyam tu 1, tapi rokok 2 kali. Buat baca Fatihah 2 kali. Rokok pula 2 kali rokok. Sujud biasa, 2 kali sujud tu biasa dia. Dia rokok, tidak baca Fatihah. Sudah Fatihah baca surah, rokok, tidak, barulah turun sujud. Ini kefiat yang lebih afdal daripada kefiat yang pertama. Cara yang ketiga dan lebih sempurna lagi, ini lagi afdal. Tapi jangan dibuat lagi yang ketiga ni. Jangan lebih buat. Apa sahabat ni? Pernah. Tapi bagi orang yang Arab, para sahabat tak ada masalah. Begitu malam ni apa? Ayat kedua pun, malam ni. Ni yang sebenar. Malam tak malam pun bila kita buat. Jika kerana ni tak kerana tak boleh buat. Yang lebih sempurna lagi di semayang 2 rakaat, semayang 2 kali rokok. Dengan 2 kali rokok. Dalam 1 qiyam tu, rokok 2 kali, supaya cara yang kedua. 2 kali rokok. Mana 2 kali rokok? 2 kali baca Fatihah. Baca Fatihah, baca surah, rokok, tidak, baca Fatihah, baca surah, rokok, tidak, barulah terus sujud. 1 qiyam, 2 kali rokok, 2 kali. 2 kali Fatihah. Lepas tu biasanya. Dan dipanjangkan bacaan pada kedua-duanya hanya 2 rakaat. Baca surah panjang-panjang. Baca surah panjang. Kalau tadi baca surah pendek, iaitu mana ni? Ni. Ni dipanjangkan bacaan kedua-dua. Iaitu dia apa ni? Iaitu solat gerhana yang lebih sebenar ni dilakukan takbiratul ihram. Takbir biasa lah, takbir tu ada panjang pendek lah, biasa takbir. Sudah takbir, membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini biasalah. Sudah membaca Fatihah 7 ayat. Sudah baca Fatihah, membaca suratul Baqarah.
Suratul Baqarah terjatuh. Baqarah ada tulis. Ambo ni surah saja tadi. Membaca surah yang ada sambungnya Suratul Baqarah. Tu rakaat yang pertama selepas Fatihah baca surah Baqarah. Pendek kau panjang surah Baqarah. Dan demen diri baca surah Baqarah. Nah, ada dah surah paling panjang sekali. Surah Baqarah. Panjang semua. Tapi baca yang Al-Quran sebentar ni, sebentar kan. Walaupun kata 2-3 juz sebentar. Tu kiai kamu. Kamu dia rokok. Sudah surah Baqarah tu dia rokok. Oh. Dan tahulah jangan tak sudah tu lagi. Tak kau baca lagi. Dia ingat kan? Rokok. Dia membaca tasbih dalam rokok. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sebanyak mana? Qadar 100 ayat daripada surah Baqarah. Satu ayat banyak tu. 100 ayat, ambil ayat 1 sampai ayat 1. Maknanya dia rokok tu. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Selama mana? Berapa ratus Subhana rabbiyal azim? Tak kira nombor. Kira dia rokok tu sama lama membaca ayat 100 ayat surah. Baru dia kita. Nah, kita tahu tinggi pada positif. Aki hotel, nah, di hotel tertinggi, ni hotel tinggi tersegi ko. Tahu tinggi kita ni baca, yang jadi saja punya ko. Aku bilang tak lama, satu ayat. Kamu dia tidak angkat kepala daripada orang. Dia tidak baca Fatihah sekali pula ni. Rakaat tamu ni. Baca Fatihah, sudah Fatihah membaca surah Ali Imran. Sampai habis dah satu surah ni, bukan baca sekat-sekat. Surah Imran, Ali Imran. Ni dia ko. Nah, dia ko pada rakaat. Kemudian dia rokok. Sudah habis surah Ali Imran, dia rokok. Dalam rokok dia baca tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sama mana dia baca tu? Tak kira berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu. Dia kena baca sama lama dengan qadar 80 ayat surah Baqarah. Benar saja dia. Nah, 80 ayat surah Baqarah. Berkat tamu aku tu. Kemudian ia tidak pula. Kemudian ia sujud. Membaca tasbih pada sujud. Qadar 100 ayat surah Baqarah. Tu dalam sujud tu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berapa ratus kali tak kira berapa ratus. Kena sujud tu sama lama orang baca 100 ayat. Surah Baqarah. Nah, kemudian bangkit antara duduk antara sujud. Dah pada tamanina. Dah Rabbi warhamni wajburni warfani wasudni wahdini wa'afini wa'fani. Allahu Akbar. Sujud. Sujud yang kedua baca tasbih pula. Qadar 80 ayat daripada surah Baqarah. Baru surah Ka'ab. Dan ada surah Allah. Dan surah Allah ada satu hati Allah. Tapi orang boleh kan. Nah, di Tumboru, di Pondok Tumboru kan, wilayah Solo kan, ada pelajar yang hafal Quran semaya tarawih 20 rakaat, dia baca 30 juz.
Baik. Dapat subuh. Dan berbayar. Ada. Allah. Ya apa Quran? Maya kawin ni paisa boleh solat je. 20 rakaat. Dia baca surah 20 rakaat tu sekali waktu. Tunggu 30 juz. Cuba bayar. Dan 20 rakaat mana satu rakaat satu juz lebih kan? 20 apa 20 juz? Bukan satu juz. Allah. Bapak nak suruh. Sudah tu lagu mana? Kita tanya kan? Tanya mama mengikut dia. Waktu lagu mana? Kita tu email. Tahan dia tajam. Sudah Assalamualaikum tu pintu tak apa. Tumah. Kamu tumah. Waktu katipan. Dah lama ni. Baik. Pak kita membaca berapa ayat ni. Berapa lah yang lakukan. Tubung lah. Hari akhir Ramadan. Kodi. Allah. Ada satu grup bola 15 juz semata. Beberapa itu 15 juz. Ada orang yang sekali dan satu juz 10 rakaat. Allah. Itu boleh. Mati hukum kat sebut ni. Memang orang dulu. Kita kata dalih tak kita. Orang dulu cuba je. Cuba boleh kan. Oi pasal tak kan. Banyak ke baca kan tu. Kelebihan yang pada orang Al-Quran. Masya-Allah. Kan banyak. Dan batuk orang putih yang ikut tahu masalah orang Australia pun kawan yang pergi pada email itu saya tahu di dataran yang tu email macam kau pun cepat hapuskan kau punya macam cerita tu mana tulisan ada apa ni pada sebijak dia kita baca ada benda. Baik. Nah, kalau baca ada surah biasa baca surah Al-Baqarah ada surah. Ini surah ada harus ada. Allah. Lepas itu adalah kelebihan. Kelebihan orang Al-Quran bisa sebutkan banyak karamah, banyak kemuliaan. Beliau tak beliau orang Al-Quran ni duduk dalam jago usuh lagi. Kan ada kemudian masuk jago kan. Dia duduk baca Al-Quran dalam jago. Habis penting orang lain yang ada. Ayatnya duduk dalam Quran buat baca biarkan dan dalam jago baca Quran senang. Orang kita yang berdoa kan. Tu kan Allah Rabbi duduk dalam jago. Tu benar. Dan berbahagia. Mana dalam ada dia tu duduk dalam penjara, dia baca Quran juga terung. Tu dah berbahagia itu. Kemudian bangkit rakaat yang kedua, baru nak naik rakaat yang kedua. Dibaca Fatihah dan surah An-Nisa. Kata. Tapi Baqarah lah ayat tadi. Dan lain lebih kurang surah lain. Baca surah An-Nisa. Kemudian dia rukuk dan membaca tasbih pada rukuk qadar 70 ayat daripada surah Baqarah. Baca qadar 70 ayat. Masa rukuk tu subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sama lama baru baca surah Baqarah 70 ayat. Rakaat pertama dia akan ayat. Kemudian dia tidak baca Fatihah pula dan baca surah Maidah pula. Allah. Dan surah Maidah pula. Kemudian dia rukuk baca tasbih dalam rukuk qadar 50 ayat surah Baqarah. 50 lah. Orang
Mengapa kita lutut ni kan? 50. Kemudian dia etika. Dia etika. Kemudian dia sujud dan membaca tasbih padanya sujud pada 70 ayat surah Baqarah. Dari sujud. Sujud yang pertama. Kemudian bangkit duduk antara sujud. Kemudian sujud yang kedua dibaca pada sujud yang kedua pada 50 ayat surah Baqarah. Kemudian dia bangkit bagi tasyahud. Bangkit pula. Dan memberi salam. Bangkit itu baca tahiyat akhir dan memberi salam. Inilah yang paling sempurna. Berapa jam tak ada. Dan kali satu Yusuf tu kata orang pasal kan. Dalam 20 minit kita kata orang pasal kan. Satu Yusuf. Pasal Baqarah ni banyak Yusuf. Nah, atas sejarah, Baqarah sejarah. Pasal orang lain 15 minit, 10 minit kan. Nah, dari kira-kira lebih kurang. Ikan wajah hukum kan. Dan sunat dinyaring bacaan semaya gerhana bulan. Semaya gerhana bulan sunat baca nyaring baca doa. Dan diperlahan pada semaya gerhana matahari. Gerhana matahari lah pasal siari. Ya siari ini supaya jemaah semaya gaya ya puak. Dan sunat dibaca 2 tebuh. Selepas sembahyang bagi tiap-tiap gerhana itu, walaupun selepas hilang gerhananya, gerhana matahari ataupun bulan, sudah sembahyang cukup matahari cukup. Nah, sunat juga baca. Seperti 2 tebuh hari raya. Baca tebuh raya. Waktu kan dia. Cuma biasanya tak ada wuduk tak apa boleh baca. Ada pusmai jemaah, tebuh jemaah kena ada wuduk. Tebuh raya, tebuh lain pada jemaah ada wuduk tak apa, ada wuduk pun tak apa. Tetapi tiada sunat takbir pada kedua-duanya yang 2 tebuh kerana tiada datang hadis. Dan pada 2 tebuh itu, dalam 2 tebuh ni hendaklah disuruh bertobat. Isu dia punya isu tebuh tu. Isu apa yang kita maksud? Dalam tebuh yang sabit dengan gerhana matahari atau gerhana bulan. Nasbu isu benda. Jadi ada isunya disuruh bertobat. Mana dalam 2 tebuh tu khatib dibaca ni ditekankan umat ni supaya banyak bertobat. Bukan supaya banyak bertobat. Noklah banyak-banyak bertobat, kembalilah pangkal jalan, apalah kubur. Lalu tekan bertobat. Istighfar. Memerdekakan hamba, kalau siapa dia ada hamba abdi, bebaskan. Bebaskan. Dan berpuasa dan lain-lain. Puasa. Mana? Hari itu, berpuasa. Disuruh ke berpuasa. Dan lain-lain seperti memberi sedekah dan menjaga ke manusia daripada lalai daripada keduniaan. Jangan terpedaya dengan kejayaan dunia. Jangan lalai, jangan terpedaya, jangan tertipu. Jadi mana isu tebuh tu lebih kepada isu taubat, minta ampun. Isu tu. Pasal apa nak Allah Ta'ala cepat-cepat bercerahkan matahari. Mungkin Tuhan beri gerhana ni, Tuhan nak malu kalau kita ni banyak buat dosa wajib. Supaya Allah Ta'ala taubat maka dia boleh cepat-cepat mencium. Bayangkan kalau matahari ni gerhana buat selama-lama. Apa akan jadi kepada bayangkan kalau bulan ni gerhana bayang apa akan jadi kepada. Tak cukup dengan lampu elektrik, tak cukup dengan lampu biji, tak cukup dengan spotlight kalau tidak ditolong oleh matahari dan bulan.
Ni lampu-lampu ni dah. Ni mana ni tupai ni. Tak ada matahari, tak ada bulan, tak cukup. Tak padan. Ni kita tupai cahaya bulan pasal lampu. Cukup lah. Jadi masalah semaya gerhana ni. Kerana berlaku bulan sakit, matahari sakit. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala firman dalam Quran, mana dalil kata disuruh ke kita ni solat sunat gerhana, Allah Ta'ala nas dalam Quran. Wala tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahun. Maksudnya jangan kau sujud bagi matahari dan bulan, dan sujud olehmu bagi Allah yang menjadikan matahari dan bulan. Jadi pasal orang zaman jahiliah pula, bila berlaku gerhana dia pakai sujud. Di zaman jahiliah, zaman sebelum Nabi kita bawa Islam, dia sujud. Bila gerhana dia sujud. Kalau matahari baik, bulan baik, masyarakat jahiliah dia sujud. Jadi lalu Allah Ta'ala mengatakan jangan sujud kepada matahari, kepada bulan. Sujud pada Allah yang menciptakan matahari dan hasil itu. Dalam satu hadis Nabi SAW riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah, sabda Nabi SAW, in kasyafatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim alaihi salam. Berlaku satu kali peristiwa betulan gerhana matahari zaman Nabi, betulan anak Nabi wafat, iaitu Sayyidina Ibrahim, putera Nabi. Sayyidina Ibrahim wafat, betulan hari dia wafat tu matahari gerhana. Jadi bila itu hari kematian anak Nabi itu matahari gerhana, maka orang pun cakap, dia cakap kepada kopi dan salsu. Dan cakap apa? Oh, sahabat matahari sakit hari ni. Oh, dan ada orang mati. Anak siapa mati? Anak Nabi. Masa tu orang kita panggil Nabi lagi. Nabi ni jadi Nabi umur 40 tahun. Belum ada tu. Oh, ada orang mati yang ni weh. Nampak tu sakit pun. Maka Rasulullah pun keluarlah nyataan dan berlaku gerhana matahari bukannya sebab mati seseorang, tidak kan? Bukan kerana mati, tidak kan? Jadi betulan hari kematian. Zaman jahiliah. Lalu dia kata inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari baik, bulan baik, itu adalah dua tanda daripada beberapa tanda keesaan Allah Ta'ala. Tanda kata Allah Ta'ala ni satu. Dia yang menjadi matahari dan dia juga yang menjadikan bulan. Tuhan yang sama. Tuhan yang satu. Wala yakashifani limauti ahadin. Tidak berlaku gerhana dengan sebab ada orang mati. Tidak berlaku gerhana dengan sebab ada orang mati. Tidak. Wala ada hayati, tak ada kerana kerana ada orang hidup, tak ada mati dah. Kalau sakit hari gerhana tu segar, hidup oleh-oleh tu. Tak ada. Tak, bukan kerana ada orang hidup. Bukan kerana. Maka Nabi nak fa'iza ra'aitumuha, bila kamu lihat gerhana matahari ke bulan ke, pada Allah, maka minta doa lah pada Allah. Doa. Minta doa banyak-banyak. Wasallu, dan semayalah kamu hatta yang kasyifah, sehingga gerhana sendiri. Itu Nabi suruh. Tapi orang jangan dulu.
Nah, saya ingat masa cik-cik dulu lah, cik-cik orang kampung dah masuk. Adat ni, adat jahiliah. Nak boleh kau buat ni, dia sikit. Masa dulu bila berlaku gerhana bulan contoh. Tak, berlaku gerhana bulan. Orang kampung ni akak keluar. Tidak keluar saja. Keluar masuk hutan, masuk kebun. Masuk kebun, dia petik pucuk-pucuk kayu. Kononnya daun kayu yang dipetik pada malam gerhana jadi ubah. Ini masalah dah. Bahangan keropak kan. Nanti sekali. Putih pasal nak beli ubah. Ini pucuk kayu jadi ubah. Ambil malam ini jadi ubah. Kepercayaan orang itu. Dan anak boleh buat kepercayaan yang bukan. Bila kita ada belas kok orang semakin faham tentang agama. Ya. Nah, ada masjid, ada surah situ, ada kamu sini mengajar, ada TV pun ada lah. Allah macam-macam. Jadi tak ada belas. Itu satu hal. Setengah bagian pula dia naik tanpa buku sore. Dia naik tanpa buku. Orang ramai ni juga oh. Betul. Orang naik tanpa buku tu dia goncang kan. Dia baca. Sambil dia baca dia kata nak buah tak sibuk. Nak buah tak sibuk. Orang ramai dia buah. Dia buat nak buah dah. Jadi kali kata gitu boleh jadi buku ni berbuah lepas. Itu percayaan Quran. Itulah. Dia nak berilah nak ni bukan mudah. Nah, engkau zaman jahiliah dulu kan. Yo, macam-macam. Nah, nak bapak berapa hidayah kan. Cuma apa ni? Hok kocok dah tu dia lagi. Hok lagi dia takai ke kapuk, yang kapuk. Dia takai mata. Bila dia takai, nak buah tak sibuk. Tak sibuk pakai. Dia takai. Jadi macam-macam. Dan dulu kan mungkin pandang ada tenang dan ada cerita. Walau tu tempat tu start tu email ada dah. Bukan tak royak dah tahu dah. Tapi nak boleh buat adat tradisi. Payah. Nak buat betul-betul dah. Jadi setiap kejelah Nabi kata bila berlaku gerhana jangan sujud pada matahari dan bulan. Sujudlah pada Allah dengan cara solat Quran. Paling minimal macam solat biasa. Kenapa kata dah ayat tadi min ayatillah, tanda kuasa Allah. Allah Ta'ala ni Maha Kuasa nak beri pengajaran kepada kita. Matahari pun sakit, bulan pun sakit, bakal kita manusia sakit. Lagilah Allah. Tuhan nak tunjuk dia ni Maha Kuasa. Matahari ni duduk dalam ni, nyamuk denggi dah ada sakit lupa. Nah, bakal kita ada kilokan kena denggi, dia mau dia. Nah, rekor lah dia kata. Ikhtiar. Nah, bersihkan lokan, bersihkan sapu. Itu kewajiban kita bersih. Maknanya hakikatnya kita mikir matahari duduk tangan itu nyamuk sekor pun tak ada, sakit. Dan bulan duduk tangan itu sakit juga. Begitu dia tahu kau jalan dalam sapu, jalan dalam asap kereta, sakit. Lebih-lebih lagi lah pengajarannya. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dalilnya matahari bulan bersakit. Bakal kita manusia ni sakit, dia molek kita ni gabung kita namanya. Nah, makan sayur, makan menti, makan bego, makan kentaki. Nah, makan belangko. Bulan matahari tak makan Maggi pun sakit. Nah,
Ini kata Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ini dari kata ada pencipta. Nah, kalau bulan kena sakit sendiri, tidak ada pencipta, siapa yang bisa sakit pada bulan? Nah, siapa? Anak manusia ni minta dia sakit, dia sakit. Ada. Nah, lewat molek. Nah, matahari cium, ada cium, ada. Bulan aku ada cium, ada pula. Nah, kita cium, malam kamu cium. Pak cium apa? Begitu Pak Malek dah namanya, dia ada nama semua dah. Ada wilayah cium, sedikit tadi. Kalau boleh tutup nama semua dia jangan dah. Tak sahur ada dalam puja bulan. Yang ada puja bulan pasal dia. Dah purnama 2-3 malam. Kalau bulan purnama setiap malam tak ada doa kena puja. Hadir kalau itulah dan dia ada kita cerita. Ini pengajaran kepada kita. Nah, itu tanda tu. Ayat tadi dua tu tanda min ayatilah, tanda daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Bagi kita makan semua ikut makan lah, tulang pun kita makan lah, besi pun kita makan, racun pun kita makan lah, makan apa. Kalau kita menyakit lebih aulah lah, pasrahlah pada Allah lah. Kita lebih pada binatang lagi makan. Binatang ni sejahir-jahir dia yang berhubung dia. Nah, tapi manusia makan tulang, makan kayu, mana ada kayu, tutup kali itu. Kayu makan, tulang makan, daging pun makan. Dah makan. Lembu makan kuku pada kayu. Tak ada kayu. Kalau kita kena penyakit, tapi minta jauh, tak nak penyakit itu lah. Maknanya pengajaran pada kita, tanda kata Allah Ta'ala Maha Kuasa. Habis bak terhanya. Masalah bak semaya minta ucap. Jadi bahasa ni, ada yang Allah Ta'ala minta tadi secara. Katanya ada orang makin ni. Sabar sekejap. Kemudian malam Jumaat ni kita cuti dua kali Jumaat kita. Malam Jumaat boleh gaya, tinggal lain kali cuti. Nah, insya-Allah hamba kata ada usul, hari Senin ni kalau pergi insya-Allah. Dulu dah orang sama. Nah, sama pergi sama balik dan sama menuju ke nanti. Dua kali Jumaat insya-Allah.